Yang depan ini tak dapat lagi. Angkat tangan dulu. Baik. Baik, kita masuk bab yang kedua. Kita jangka pada kali ini dewan tak muat dengan selesa. Sebab itu kita buat di luar. Ya. Baik, kita tengok kehadiran pun hampir penuh lah. Jadi kalau kita buat dalam dewan pun mungkin tak muat. Jadi kita buat di sini. Jadi bila buat di sini, bahagian beg kita ni agak langkah ya. Sebab pintunya banyak. Sini masuk kan. Ditambah pintu satu. Baik, ini tak ada pintu. Baik, kita juga maklumkan ada rombongan daripada Sarawak yang turut datang ke majlis ilmu kita pada pagi ini. Baik, bab yang kedua, bab maja'a fi sya'nil hisab wal qisas. Bab yang datang dia pada menyatakan hadis yang membicarakan pekerjaan berhisab di negeri akhirat dan berambil balas atas kesalahan. Kita akan membaca satu hadis sahih. Ada 3 hadis sahih, 4 hadis sahih yang akan kita baca pada pagi ini berkenaan mengambil balas oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maksudnya Allah Ta'ala akan kira, Allah Ta'ala akan timbang, akan beri balas. Kira, timbang dan bagi balas atas apa sahaja yang kita perbuat ketika hidup di dalam dunia. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflis fina ya Rasulullah man la dirham lahu wa la mata'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa sabaka dama hadha wa daraba hadha fayaq'uda fayaqtassu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in baniyat hasanatuhu qabla an yuqtassa ma alayhi min al-khataya ukhidha min khatayahum faturiha alayhi thumma turiha fil nar. Hadis yang hasan lagi sahih daripada Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah yang beriman? Nabi satu hari dia tanya pada sahabat-sahabat Nabi, atadruna minal muflis? Kamu kenal orang-orang yang bankrupt? Maka jawab sahabat, yang bankrupt itu ialah mereka yang tiada wang dan mereka yang tiada mata benda.
Sabda Nabi SAW, itu bukan zikrah. Yang zikrah kata Nabi ialah mereka yang datang di hari kiamat membawa pahala sembahyang, membawa pahala puasa. Dia juga membawa dosa menuduh yang itu, menuduh yang ini. Dan dia makan harta itu, dia makan harta ini. Dan dalam masa itu juga dia menumpahkan darah. Dan dia juga datang dengan membawa dosa memukul orang. Maka duduklah ia pada hari itu bertemu, bergaul, bercampur antara yang dosa dengan yang berpahala. Maka diambillah daripadanya balas akan apa kebajikannya dan akan ini daripada kebajikannya. Maka jika habis kebajikannya dahulu daripada bahawa dia ambil balas barang yang atas kepadanya, daripada kesalahan diambil pula kesalahan mereka dan dilemparkan ke atasnya, dan dilemparkan pula orang itu ke dalam neraka. Tuan-tuan faham tak dia kata apa ni? Saya pun tak faham. Nanti kita sambung ya. Ini baru bacaan hadisnya, belum huraiannya lagi. Baik. Hadis kedua. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu 'abdan kanat li akhihi 'indahu mazlamatun fi 'irdin aw malin فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاته. Daripada Abi Hurairah katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihan Allah akan hamba-Nya yang ada baginya saudara di sisinya akan kezaliman pada harta dan kehormatan. Nabi berkata Allah Ta'ala ni merasa kasihan. Allah Ta'ala merasa kasihan melihat orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim pada harta, orang yang kena zalim pada kehormatan. Maka datanglah ia padanya lalu minta halal akan dia sebelum diambil salam. Maka kata dia di hari kiamat orang yang kita buat zalim, orang yang kita buat naya akan datang minta ganti rugi di hari kiamat. Dan kata dia bila sampai di sana minta ganti rugi, nak bayar dengan apa? Di sana tiada emas dan di sana tiada perak, nak bayar ganti rugi. Maka jika ada baginya beberapa pahala, diambillah daripada segala pahalanya. Dan jika tiada ada baginya pahala, ditanggunglah mereka itu akan dosa-dosa mereka. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebut di hari kiamat kalau kita buat zalim pada orang, kalau kita buat naya pada orang, orang yang kita buat naya, orang yang kita buat zalim akan ambil balas. Jadi sebelum mereka minta balas di hari kiamat, baik kita minta maaf siap-siap dalam dunia. Sebab di hari kiamat nanti kita nak balas dengan apa? Di sana tidak ada emas, di sana tidak ada perak. Yang akan diambil balas ialah pahala. Kalau kita ada pahala, pahala kita akan diambil dan dibagi kepada orang yang kita buat zalim. Dan kalau kita tidak ada pahala, dosa orang yang kita buat zalim akan kita tanggung pula. Pahala kita bagi pada orang, dosa orang pula yang kita ambil. Ini hadis yang kedua.
Hadis ketiga, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquq illa ila ahliha hatta yuqala lish-shatil jalja lish-shatil jalha min shatil qarnah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi disempurnakan akan hak kepada tuannya hinggalah diambil balasan bagi kambing biri-biri, tiada tunduk daripada biri-biri yang tiada bertanduk, potong betul kan, yang tiada tanduk daripada biri-biri yang bertanduk. Tuliskan balik, bertanduk bukan tunduk. Bagi yang mana belum dapat beg, tak lagi lah ambil. Yang mana dah duduk balik, tak lagi ambil. Yang mana dah ada beg, jangan ambil lagi. Okay. Jadi yang mana belum dapat beg, tak lagi, masa nak balik tak lagi, dia ambil di belakang tu ada lagi beg. Yang baru sampai, dia jumpa ambil beg. Yang belum duduk, ambil beg dulu, baru duduk. Tak lagi jalan pula, dia ganggu kuliah. Baik, Nabi berkata, di hari kiamat semua orang akan diambil balasan. Semua orang diambil balasan, sehinggalah kata dia bukan orang saja yang ambil balasan, yang ambil balasan juga ialah binatang. Binatang pun Allah akan balas di hari kiamat. Kalau seekor kambing biri-biri yang ada tanduk menanduk kambing yang tak ada tanduk di dunia ni, mentang-mentang dia ada tanduk, dia tunjuk teror. Dia pergi balon yang tak ada tanduk. Di hari kiamat Allah bangkitkan dua ekor kambing tadi, yang tak ada tanduk itu akan dijadikan oleh Allah bertanduk, menanduk pula kambing yang ada tanduk, yang menanduk dia ketika di dunia. Banyak ada tanduk? Banyak. Yang tak ada tanduk sekarang, di hari kiamat Allah akan jadikan tanduk dan tanduk balik kambing yang bertanduk. Yang tanduk dia dulu ketika di dunia. Ini kambing. Kalau kambing pun dibalas oleh Allah, bayangkan manusia. Kalau manusia itu tanduk manusia, kalau manusia itu pukul manusia, apa ceritanya? Lagilah Allah Ta'ala akan balas di hari kiamat. Baik, hadis yang keempat. Anil bin Qadar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yawmul qiyamati udniyat asy-syamsu minal 'ibad hatta takuna qida milin aw ithnain qala Sulaim la adri ayyal milain ana amasa fatul ardi anil milul alladhi tukhtahalu bihil ainu qala fatushiruhum asy-syamsu fayakununa fil arab kaqadri a'malihim faminhum man ya'khudhuhu ila aqibayhi wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ya'khudhuhu ila iqwayhi wa minhum man yuljimuhu iljaman fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru biyadihi ila fihi ay yuhjimuhu iljaman. Hadis yang hasan lagi sahih. Sekarang kita tengok pula keadaan manusia di hari kiamat. Kata Miqdad bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila adalah pada hari kiamat dihampirkan matahari kepada hamba-hambanya, hinggalah kadarnya 1 mil atau 2 mil. Maka kata Sulaim periwayat hadis ini, tidaklah aku tahu 1 mil ni, 2 mil ni apa benda. Apa maksud mil? Orang kita sebut mile. Mile ni apa? Batu mula. Jadi Nabi kata matahari itu akan dirapatkan kepada hamba Allah di hari kiamat sekadar 1 mil atau 2 mil. Maka ulama-ulama berbincang, 1 mil ni apa?
satu batu ke? Adakah satu batu ataupun mil juga membawa masuk satu pencolek mata, pencolek celak? Tuan-tuan pernah tengok celak kan? Celak orang dulu-dulu panjang itu je dia punya celak. Kita katalah sejengkal, maka matahari akan didekatkan dengan manusia kadarnya satu celak. Bayangkan tuan-tuan bila tengah panas tak lagi pukul 12 pun tak tahan. Ini belum bayangkan tengok kalau sekadar sejengkal ataupun sebatu pun dekat, sejengkal pun dekat juga. Maka jadilah mereka itu berpeluh, dan maka dileburlah akan mereka itu oleh matahari. Maka jadilah mereka itu dalam peluh sekadar amalan-amalan mereka. Maka berpeluhlah manusia di hari kiamat mengikut tahap masing-masing. Ada yang berpeluh sampai tumit, peluh dia sendiri sampai tumit. Ada yang berpeluh sampai lutut. Ada yang berpeluh sampai ke pinggang. Ada yang berpeluh sampai sehabis-habis kekangan. Maka tiadalah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi meletakkan tangan Nabi di mulut. Maknanya ada orang yang berpeluh sampai ke mulut. Nabi kata ada yang sampai tumit, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang. Last kali Nabi buat isyarat, Nabi kata ada yang sampai ke mulut. Peluh dia sendiri sampai ke mulut dia, yakni sehabis-habis kekangan. Bermula ini hadis adalah hasan lagi sahih, dan ada pula hadis yang kelima, saya tak faham tadi. 5 hadis lagi. An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, qala yaqumuna fil rashhi ila ansati adhanihim. Daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari berdirinya manusia di hadapan Allah Tuhan sekalian alam, Nabi berkata, mereka berdiri pada masa itu peluhnya sampai setengah telinga. Duduk dalam hari kiamat, duduk dalam padang mahsyar, peluhnya setengah telinga. Bayang tengok tuan-tuan. Kita kena ingat, duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan, bukan macam kita sekarang. Ada kursi orang satu, boleh menyandar. Ada kipas lagi, boleh tengok skrin lagi. Agak-agak dahaga, ayam pun ada. Di hari kiamat tak ada tuan-tuan. Nabi kata di hari kiamat kita tak tahu siapa pijak kita dan siapa yang kita pijak. Di hari kiamat kita tak tahu siapa pijak kita dan kita ni pula pijak kita. Dia bukan duduk macam kita berdiri masing-masing. Dia duduk macam kita lombok sampah. Cuba tuan-tuan tengok siapa lombok. Orang yang lombok sampah macam mana? Yang di bawah ditilah. Dia pijak orang pijak. Yang ni bandingan dari kiamat. Bayangkan yang pijak kita juga jin. Yang pijak kita pula jin. Yang kita pijak silap-silap anak kita. Dan pada masa itu tak kira lah, kamu anak kan, kamu mak kan, kamu pak kan, masing-masing menjaga diri masing-masing. Masing-masing hanya takut pada diri masing-masing. Macam kita sekarang, kita tak ada cari. Saat dia kali kiri, saat dia kali belakang, saat dia kali atas, cari kawan. Ada kita sekarang ni, kali belakang ada kafirah. Kan, jadi kita kali kiri ada banding. Saya dia kali atas. Tak atas aku. Atas apa? Bumbung dah tak atas apa. Tapi dia nak cari tu. Pak siapa? Hati dia teriak. Kak Mary main. Pak Cik Dolah main. Ini sekarang. Pergi kenuri pun macam tu. Pergi semayang pun macam tu. Kita duduk tanya. Datang tak orang ni? Orang ni datang tak? Orang ni datang tak? Tetapi di hari kiamat tak ada pasal nak tanya benda-benda. Isteri tak teringat, anak tak tanya, suami tak peduli, mak bapak tak ambil tahu. Jangan tuan-tuan bayang besok duduk sebelah-sebelah di hari
yatakallamuna illa man azina lahu rahman. Takkan boleh cakap dengan tetap bayar pula jumpa kat pihak pula untuk salam pula. Sampai ingat ni hari raya lah nak jumpa. Jumpa juga kita sini tak ada Pak Ustaz jumpa. Kalau tuan-tuan tanya anak mak pun tak tanya. Tengok mak loh. Mak kata hang dah. Ayah hang dah. Tak tahu nak cari tak jumpa ramai kan. Tuan-tuan, itu juara jom heboh kan, juara rakyat suara rasa jumpa lah macam itu. Di hari kiamat tak jumpa ada pak hang kat mana, mak hang kat mana, tak tanya. Yang kita ada sekarang ni perasaan mereka, ya Allah aku ni lepas dah ni, aku ni lepas dah ni, yang tu perasaan dia. Aku ni boleh jawab dah ni, aku nak pergi ke mana ni. Yang ni yang hanya berlega-lega, maka dengan sebab itulah tunduk semua ke bawah, seorang pun tak cakap. Walaupun berbilion-bilion manusia, sepatah suara pun tak cakap. Semuanya dalam keadaan takut, semuanya dalam keadaan bimbang hati mereka. Duk dengar neraka. Rabbana absarna wa sami'na, duk dengar, duk nampak tak bunyi neraka. Yang ni yang akan kita jumpa. Wajib kita percaya, wajib kita yakin sungguh-sungguh akan pertemuan kita dengan hari yang dipanggil sebagai hari kiamat. Baik, kita lihat huraiannya. Ketahuilah wahai saudaraku, hisab ini bahasa Arab. Orang Melayu sebut ilmu hisab. La tukar lain lah matematik. Dulu ilmu hisab, ya, ilmu kira-kira. Dulu kita sebut kayu roll. Lah sebut dulu kayu roll. Orang kampung kan kayu roll. Pemadam dekat tu bagi rabah. Punya rabah, kita pun pergi rabah dia. Rupanya rabah, pemadam dekat, kita ikan rabah kan. Baik. Dia kata hisab ini bahasa Arab. Dan maknanya pada Melayu kita ialah kira. Hisab bahasa Arab, Melayu maknanya kira. Tetapi maksud berhisab di sini ialah periksa dan dikira apa amal ibadat atau maksiat seseorang walaupun sebesar zarah yang kita buat dalam dunia ini. Setiap sesuatu yang kita buat dalam dunia ini Allah ambil hisab walaupun sebesar zarah. Kita kenyit mata, bukan kenyit mata. Lalu satu maut kita kenyit mata baik. Allah soal di hari kiamat. Masa bercinta kenyit dah nikah tak mungkin. Cuba kenyit kat isteri sekarang dah nikah nak lapan. Tengok gatai orang tua. Tapi kita tak mau pula, kita nak penyepok je sekarang. Cuba sekarang kenyit, suami duduk belah sini, isteri belah sana. Cuba kenyit. Kan ini buat dia ya Ustaz, saya hari jumpa jemu itu yang tak kenal. Kalau kenyit pun Allah siasat. Bayangkan kata-kata kenyit tidak berbunyi. Tak ada orang kenyit mata berbunyi mata. Mana ada? Kalau yang tak berbunyi pun Allah soal. Bayangkan kalau yang berbunyi. Suara tu yang berbunyi Allah akan soal. Yang tak berbunyi pun Allah soal. Apa tak lagi yang berbunyi suara. Sebab itu saya dah sebut pada tuan-tuan, mengumpat ini ada banyak jenis. Yang pertama mengumpat dengan lidah, dipanggil bahasa lidah. Yang kedua mengumpat dengan ajuk. Ajuk dia, ajuk cara dia berjalan, ajuk badan dia, ajuk lenggok badan dia, itu dipanggil mengumpat. Kalau dia berjalan tu kaki dia pendek sebelah, kita pun ikut dia jalan kaki pendek sebelah. Itu mengumpat. Yang ketiga yang dikatakan mengumpat ialah dengan mata. Kita menimbang dua orang, kita dua orang sedang berbual. Orang itu lalu depan kita. Kita pun buat-buat kenyit mata dengan kawan kita. Nak tunjuk kawan tu datang, nak tunjuk orang tu ada di situ.
Itu juga dikira mengumpat. Yang keempat, mengumpat dengan bibir. Dia mengumpat dengan bibir. Ni, bibir ni duk jual 2 juta. Punya panjang duk jual. Duk kata apa orang ni, orang tu bagi dekat kita buka puasa, bagi buah kurma. Kurma tu pun kurma penyek. Satu lagi ayam penyek. Ini kurma penyek. Kita pun kata kurma penyek. Ni bibir ni sejengkai duk jual. Itu juga dikira sebagai mengumpat. Ini bentuk-bentuk benda yang akan dihisab. Begitulah tuan-tuan bandingkan dan bayangkan besarnya benda-benda lain. Merompak, mencuri, membunuh dan sebagainya. Baik. Maka dia kata ada 2 jenis hisab. Di hari kiamat ada 2 jenis cara Allah membuat kira-kira hisab. Yang pertama, hisab yang halus. Apa makna hisab yang halus? Maka ini hisab ke atas orang-orang kufur dan yang berbuat maksiat. Hisab yang halus maknanya ialah hisab yang detail. Kan kita sebut perhalus. Oh, dia ni buat kerja halus. Maknanya detail siasat. Detail siasat. Tuan-tuan ni ada gelas di rumah. Ada 100 biji gelas. Apopan, pairek, klorok, aporok. Ada 100. Setiap satu tu Allah soal. Bayang tengok. Setiap satu gelas jadi Allah soal. Jenuh jawab tuan-tuan. Beli di mana? Pakai duit apa? Guna untuk apa? Jenuh jawab. Kain tudung tu ada berapa? 100 tudung. Tudung Yunus hak ini melekat kat lagi. Allah soal. Tudung Indonesia hak ini tajam. Macam topi. Allah soal. Dan tudung hak belakang Allah macam pepatung. Allah soal. Bayangkan tuan-tuan. Itu tudung saya. Belum masuk sepeda tu. Macam-macam Tuhan soal. Itu dipanggil sebagai hisab yang halus. Setiap satu sen, zakat bayar tidak, daripada mana dapat duit, ke mana dibelanjakan, Allah soal. Itu zakat itu hisab yang halus. Yang kedua, hisab yang ditunjukkan sekeping surat amalannya. Maka tertulislah di dalam surat amalannya tadi amalannya. Maka diketahuilah pada surat itu sama ada dia taat ataupun maksiat. Kemudian diberilah pahala atas taat dan diampun baginya akan maksiat. Maka inilah hisab yang sedikit, kerana tidaklah keberatan kepada tuannya dan tidaklah diperhalusi. Dan tiada ditanya kerana apa kamu perbuat dan kerana apa kamu tidak perbuat. Yang kedua ialah yang mudah. Hisab yang mudah. Yang inilah yang kita nak sangat. Sekeping surat. Sekeping surat saja kita dapat. Keputusan dah tahu lah. Rizak dia dah tahu lah. Maka masuklah syurga. Yang dosa-dosa semua Allah hapuskan. Sebab pahalanya mengatasi dosa. Yang inilah yang kita nak ni tuan-tuan. Maka kalau kita nak jadi yang nombor 2 atau nak jadi yang nombor 1, sebenarnya kita sendiri boleh siasat. Di manakah kedudukan kita salah? Sama ada kita jadi nombor 1 atau jadi nombor 2. Sekarang kita boleh hisap. Sebelum Allah hisap kita, sekarang kita boleh hisap dulu kita ni lagu mana. Kita ni macam mana? Sebab tu Sayyidina Ali ada sebut, hisaplah kamu sebelum kamu dihisap. Kita cuma sebut, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Semayanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Semayanglah kamu di belakang imam sebelum kamu disembahyangkan di depan imam. Yang tu je kita selalu dengar. Tetapi yang jarang kita dengar, hisablah kamu sebelum kamu dihisabkan. Kita sendiri boleh menilai kita ni jahat atau baik. Orang nilai kita, payah kita tak puas hati.
Orang nilai kita takkan setuju. Tetapi kita akan setuju kalau kita nilai diri kita sendiri. Cubalah kita nilai tengok sembahyang kita. Ada tak yang tak qada lagi? Puasa ni tak sampai 10 hari lagi tak? Banyak lagi tak yang belum qada? Taubat kita, betul ke kita taubat dengan taubat nasuha? Duit kita, betul ke duit yang halal yang betul masuk dalam poket kita? Cuba kita hisap dulu. Tengok anak-anak kita. Betulkah makan minum yang anak-anak kita makan itu anak makan yang halal atau yang haram? Tengok pada isteri kita, setakat mana pendidikan yang kita dah bagi pada isteri kita. Tengok pada suami kita, setakat mana yang kita layan suami kita. Banyak orang dapat suami baik-baik, dia tak layan, sial kat suami. Ada orang tuan-tuan dapat suami yang teruk, dah lah teruk, jahat lah, semayang dia tidak. Kita ni pula suami bagus, kita pula layan kurang. Duduk nyimbang bawah lukang, pukul 7 pun tak masuk rumah. Bila kawan dia kata, no ya lelaki hang balik no, biar dia tak kisah. Pandai dia bantu ayah sekali, siapa tak suami. Suami apa yang dia kenal layan, tapi kita tak layan, nyembang sampai ke maghrib. Cukup seminggu masuk hospital demam denggi. Maghrib orang suruh tutup tingkap, dia nyembang. Sebab itulah datangnya denggi. Baik, kita baca hadisnya. Kita baca ayat Qurannya, surah Al-Insyiqaq ayat 78. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka adapun orang yang diberi surat amalannya dengan sebelah tangan kanan, maka kelak Tuhan akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Di sini Allah Ta'ala sebut yaminihi, kanan. Maknanya malaikat akan bagi dia daripada belah kanan dan dia ambil pun daripada tangan kanan. Orang yang macam ni mudahlah hisabnya. Mudahlah hisab tuan-tuan. Tuan-tuan semua ada. Road tax ada, lesen ada, nombor plate betul, cermin tak gelap sangat. Takkan dia pergi nak tahan? Jalan, terus jalan. Tapi kalau tuan-tuan pergi, road tax pun tak ada, cermin tu clear, nombor plate pun tak tahu ni nombor berapa nombor kereta hang ni, cermin pula gelap, tak nampak apa langsung, memang kena tahan. Gitulah bandingan. Kalau kita cukup semua syarat, kalau kita cukup semua peralatan, siapa nak tahan kita? Apa salah kita? Di hari kiamat pun macam itu. Kalau kita pergi ni daripada dunia ni, kita pergi ke akhirat, semua clear. Allah nak tahan apa? Semayang betul, bukan kata tak pernah tinggal semayang. Semayangnya pula betul. Semayangnya bukan cakap betul, semayangnya pula ikhlas. Awal-awal semayang ikhlas, awal-awal sekali ibadah solat betul. Clear. Allah tak payah soal yang lain. Semayang clear, yang lain pun clear. Semayang blur, yang lain pun blur. Tuan-tuan, cuba kita tengok ibadat semayang. Ibadat semayang ni untuk ketaatan. Ibadat puasa ni untuk 3 perkara. Allah Ta'ala sebut ibadat puasa ni yang pertama, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Yang kedua, ibadat puasa ni la'allahum yarshudun, supaya mereka itu menjadi orang yang dapat hidayah daripada Allah. Yang ketiga, ibadat puasa ni bertujuan la'allahum yahtadun, supaya orang itu mendapat hidayah. 3 benda ni Allah kata kesan daripada puasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nombor 1, supaya kamu bertakwa. Cuba kita tengok sekarang, puasa kita ni menjadikan kita lebih bertakwa ke atau tidak bertakwa? Fikir. Allah kata takwa ni menjadikan kita ni hamba bersyukur. Sekarang ni kita dah nak masuk puasa ni ke 40 tahun, 40
Sekarang bersyukur ke tidak? Bersyukur lah Ustaz. Makcik syukur lah. Sampai sekarang makcik tak nak masuk hospital Ustaz. Itu bersyukur cara lain. Yang Allah kata bersyukur ialah berbuat ibadat. Sebagai lambang bersyukur ialah berbuat ibadat. Bersyukur lah tu. Kalau dulu kita masuk dalam masjid, tabungnya RM1, sekarang pun RM1, itu syukur apa? Tahun 63 RM1, sekarang tahun 2010 RM1, itu bukan bersyukur. Cuba tuan-tuan tengok, Allah belai kita macam mana? Allah belai kita 24 jam sehari. Allah bagi udara, Allah bagi makanan, Allah bagi keluarga, Allah bagi rezeki, Allah bagi nikmat. 24 jam Allah bagi. Tetapi apa yang kita bagi balik kepada Allah? Kadang-kadang nak buat moral setahun sekali pun susah. Nak sedekahkan untuk buka puasa setahun sekali pun susah. Nak sedekah pun payah. Dia berkira sangat-sangat. Sedangkan Tuhan tak pernah berkira. Maknanya puasa tu belum lagi menjadikan kita baik. Yang ketiga kata Allah, puasa ni menjadikan kamu orang yang dapat hidayah. Orang yang cerdik, yang syudul. Orang yang rasyid. Tetapi cuba kita lihat. Semakin kita puasa, semakin banyak kita puasa, semakin banyak kita tak cerdik. Kita putuskan silaturahim, kita tak baik dengan orang, kita tak boleh ngam dengan orang, kita mumpat dengan orang. Ini tanda-tanda puasa ditolak. Sebelum kita buat haji, kita pergi kursus haji. 3 bulan kita pergi kursus. Pak siapa? Pak saya nak dapat ilmu tentang haji. Sekarang kita nak puasa. Siapa yang buat kursus puasa? Ilmu tentang puasa. Akak-akak ni sakit mata, doktor bagi ubat titis, boh dalam mata ni, kebir mata. Ubat ini makcik pakai 1 kali pagi, tengah hari sekali, sebelum tidur sekali ya. 1 titik sekali guna makcik ya. Doktor kata. Tuan-tuan pukul 8 duk nganga mata. Batai dah puasa. Batai dah puasa. Tuan-tuan sekarang ni, apa nama? Tuh, lelak, asma. Cuaca sejuk, semalam pun hujan, pagi ni pun hujan, cuaca sejuk, tiba-tiba lelak. Tuan-tuan ambil binatang tu, ibu dalam mulut, duk pam. Lepas-lepas pam, duduk 2-3 minit lega. Batai dah puasa. Berapa banyak orang yang puasa, tapi dia tak ada ilmu. Ustaz, ya, saya ni baru nikah. Bagus. Sebelum puasa, baru nikah. Awak puasa sebelum nikah, sebelum puasa, berapa apa? Dia kata buat macam mana, kena cukup. Nikah juga seminggu sebelum puasa. Jadi masalah saya di sekarang, Ustaz. Maklum saya lah baru nikah, puasa pula. Isteri pula tu kenyik-kenyik mata. Saya pun kenyik sekali. Jadi kami pun Ustaz dah bersetubuh di siang hari. Jadi macam mana nak buat Ustaz? Tapi sebelum kami bersetubuh tu, kami buka puasa dulu. Kami tak puasa. Jadi saya ni kena tak bayar kiparat 2 bulan berturut-turut. Sudah. Isteri itu memanglah tak kena pasal dia ada cuti bulanan. Macam saya ni kena 2 bulan. Tapi masa kami projek tu Ustaz, kami tak puasa. Kami kena tak bayar kiparat 2 bulan. Yang ni yang kata orang tak ada ilmu banyak. Ilmu tentang puasa. Ustaz, ya. Jadi ada Ustaz tu kata, bila waktu imsak, kena tahan, jangan makan. Ada Ustaz tu pula main mengajar Ustaz. Dia kata, boleh makan selagi tak azan subuh. Selagi tak masuk subuh. Jadi mana satu Ustaz?
Yang RTM umumkan ataupun ustaz ni beritahu. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi kawasan negeri Perak dan waktu bersahur bagi kawasan negeri Perak. Kawasan 1 Ipoh, Batu Gajah, Tampak, Malenau, berbuka ni 7.25, imsak 5.55. Itu macam mana? Bagi kawasan B, Harut, Matang, Selama, Kurau, Taiping, Hijau, Jelek, waktu berbuka puasa 7.24, waktu imsak 5.54. Jadi 5.54 tu kena stop. Tapi ustaz tu kata selagi tak azan, selagi tak masuk subuh, boleh makan. Apa cerita ni? Saya jawab, kalau nak nunggu azan subuh, buat Datuk Bilal tu lupa kunci masjid, 6.20 tu makan dia. Elok lagi bini tu makan. Isteri dia kata, pagi ni panjang pula abang ya. Rezeki Allah, makan. Jadi tuan-tuan, tadi yang kata mesti ada ilmu. Bila kita tidak ada ilmu, sebab tu puasa kita jadi macam sekarang. Kita sebelum pergi haji, kita jumpa satu kampung minta maaf. Kak Ya minta maaf, Kak Ye minta maaf, Kak Yu minta maaf, Cik nak pergi buka. Sebab siapa? Takut ibadat tak diterima sebab memutuskan silaturahim. Tetapi ada orang yang nak puasa, besok nak puasa, hari ni satu kampung minta maaf sebab takut ibadat puasa tak diterima. Tak ada pula. Apa beza puasa dengan haji? Haji pun rukun Islam, puasa pun rukun Islam. Kalau haji kamu gatai minta maaf, kenapa puasa tak minta maaf? Dia kata, Ustaz, sebelum pergi haji kena minta maaf, takut Allah tak terima haji. Kalau demikian, puasa pun kamu kena minta maaf. Hari ini berapa banyak orang yang tak minta maaf, berapa banyak orang yang putus silaturahim. Walaupun dia puasa, tapi dengan jiran dia tak bertegur. Itu tanda-tandanya ibadatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang kita kena betulkan dulu sebelum kita masuk dalam puasa ni, tuan-tuan. Kalau yang ni kita tak clear, besok di hari kiamat rugilah kita. Sebab amalan kita tidak boleh membantu kita di hari kiamat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembalilah ia kepada ahlinya di dalam syurga dengan membawa kemuliaan dan kesukaan. Surah Al-Insyiqaq ayat 9. Tuan-tuan cuba tengok tu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, mereka akan masuk ke dalam syurga dan berjumpa dengan keluarga mereka dengan penuh kegembiraan. Dalam ayat Quran ini jelas Allah Ta'ala sebut bahawa kita akan jumpa balik dengan mak bapak kita di dalam syurga. Orang yang kita kasih di dalam syurga, orang yang kita cinta di dunia ni, kita akan jumpa balik dalam syurga. Jumpa anak, jumpa mak, jumpa suami, jumpa pak, jumpa adik-beradik, jumpa, insya-Allah. Tapi kalau mereka masuk syurga, kalau tak jumpa di syurga, jumpa di mana? Di neraka. Jadi kita nak jumpa, jumpa seronok, tuan-tuan, jumpa adik-beradik, jumpa arwah tok, jumpa arwah pak kita, dan jumpanya pula dengan masrur, jumpa dengan kegembiraan. Kita nanti hari raya jumpa tak? Jumpa seronok kan jumpa nak ambil. Berapa banyak orang yang jumpa adik-adik pada hari raya, masa awal raya yang baik, masuk hari kedua gaduh basuh pinggan. Anak dara tu marah, wah basuh pinggan, kok tak basuh pinggan tu? Kehangan tu. Kalau dia tu adik pun nak ngandung juga. Alhamdulillah. Bergaduh pasal tak mau basuh pinggan. Bergaduh pagi raya dia. Menantu dengan mertua, birak dengan birak. Itu pertemuan yang tak seronok. Macam kita hari ni, pertemuan kita bukan seronok semua. Nak keluar mereka nanti betul mereka orang tak ada berjalan. Dua-dua cakap pinggang tu. Hang buta, hang
Kadang-kadang seronok, kadang-kadang tak seronok. Buat hari keluarga, mungkin tak seronok. Masa tu seronok lah, habis tu letih. Dia seorang susun kursi, ada balik. Tak seronok juga. Kita duduk suami isteri berkampung dalam rumah, tak seronok. Suami bila buka puasa, makan sup. Bila makan sup, masin. Hang nikah dengan aku 15 tahun. Tak reti-reti buat sup. Masin sampai sekarang. Bodoh betul. Isteri dia jawab, abang lah bodoh. Pasal apa lah? Abang kahwin orang bodoh. Abang pun bodoh. Bodoh-bodoh. Kita serupa. Kalau saya bodoh, abang lagi bodoh. Pasal abang kahwin orang bodoh. Pasal apa je kita sebut bodoh. Pak, masin lah pak. Tambah sikit lagi ayat. Tak senang. Dia tu marah. Dia pasal apa? Kita ni kadang-kadang kita tu kata bodoh. Sebenarnya bodoh tu pada kita. Kita kata pada anak, oi bodoh. Tak cerdik. Pak lah bodoh. Pasal pak gagal mendidik saya jadi orang cerdik. Pak lah bodoh. Sebenarnya bila kita kata pada orang bodoh, sebenarnya bodoh tu patah balik pada diri kita balik. Baik, kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Dan adapun orang yang diberi surat amalannya daripada kanan sebelah kiri, daripada arah belakang, maka orang itu akan mendapat kecelakaan. Tadi kita kata dapat kanan-kanan. Sekarang Allah kata di hari kiamat ada orang yang dapat kitab catatan dia belah kiri. Dah lah belah kiri, ikut belakang lah. Kalau belah kiri, ikut depan tak apa lagi. Ni belah kiri, ikut belakang. Itu menunjukkan kehinaan dia. Dan kata dia wayasla sa'ira, dan akan disumbatkan dia ke dalam api neraka. Akan dihumbankan dia ke dalam api neraka. Dan dalil lagi atas yang berbuat maksiat itu kena hisab tersebut di dalam satu hadis seperti mana yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflis qina ya Rasulullah man lam dirhama lahu wala mata'a. Dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah nama penuhnya ialah Abdul Rahman bin Sahrun. Abdul Rahman bin Sahrun nama IC-nya. Nama glamournya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, adakah sekalian kamu ketahui wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang dikatakan bankrupt? Masya Allah, kita dah sebut muflis. Muflis tu rupanya bahasa Arab. Muflis bahasa kita. Bahasa Inggerisnya bankrupt. Bahasa Arab muflis, bahasa Melayu pun muflis. Tuan-tuan, Nabi dia tanya, mula-mula dia tanya dekat sahabat, kamu kenal tak orang muflis? Sahabat jawablah, yang muflis ni orang tak ada duit, orang tak ada harta, muflis. Nabi kata tidak, itu bukan muflis. Orang yang muflis ialah orang yang banyak pahala. Bila sampai di hari kiamat, pahalanya habis kena potong, bagi dekat orang. Bila pahalanya habis kena potong, dosa orang pula yang dia tanggung. Pahala habis, dosa orang yang dia dapat. Itu dipanggil sebagai muflis. Kemudian Nabi tanya lagi, kamu kenal ada orang yang mandul? Sahabat Nabi kata, orang yang mandul ialah orang tak ada anak. Jawab Nabi, itu bukan mandul. Mandul ialah banyak anak, tapi seorang anak pun tak boleh bantu dia di hari kiamat. Itulah mandul. Boleh faham? Lepas Nabi jawab macam itu, tiap-tiap kali Nabi tanya, sahabat Nabi tak jawab lah. Sahabat Nabi jawab apa? Hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Kami tak mau jawab lah. Pasal kami jawab, tak kena. Asal kami jawab, tak kena. Lalu sahabat Nabi pun tak mau.
Jawab. Satu hari Nabi tanya. Pada hari raya haji. Hari raya haji. Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu apakah hari ini? Sahabat pun kata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Nabi-Nya sajalah yang tahu. Lalu Nabi pun jawab, hari ini hari raya haji. Tuan-tuan faham tak? Mereka nak jawab hari raya haji, mereka tak berani. Yalah, dia kata Allah sajalah tahu hari ini hari apa. Nabi kata hari ini hari raya Aidil Adha. Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok di sini, apa dia makna muflis? Kita kata orang yang muflis, orang tak ada duit, hutang pada bank banyak, tak boleh nak bayar, akhirnya isytihar muflis. Itu muflis dunia. Orang yang muflis di dunia, orang lain boleh tolong bayar. Dia tak boleh hutang bank. Pak dia balik pada luar negeri, pak dia bagi RM1 nah, hang bayar. Pak dia toki hilang getak, toki ladang getak, anak dia pengurus ladang getak. Hutang banyak. Kan Piramli minta dekat bapak, mahfuz. Ini mahfuz. Tak muka dompet, tak muka Piramli. Ini siapa? Cik Mahfuz. Ini tok pada ayat saya. Nama dia Tuan Haji Mahfuz. Yang ini pula ayat ni mahfuz. Kita tak ingat cerita anak bapak. Bila dia tak ada duit, dia minta dekat bapak dia AR Compel. AR Compel ni bapak pada AR Badun. Mati aksiden 1973. Tak berapa lama lepas tu Piramli pula mati 1973 juga. AR Compel ni ialah suami kepada Saloma. Bercerai dengan Saloma, Saloma nikah dengan Piramli. AR Compel nikah pula dengan mak-mak, dengan pandang belakang. Kenal mak-mak dengan pandang belakang. Baik, itu sekadar euforia lah ya. Baik. Jadi bila sebut muflis, kalau kita di dunia, kalau kita muflis, kita boleh kerja untuk bayar hutang. Kita boleh kerja meniaga pasal malam ke apa, kan bulan Ramadan ni nak meniaga boleh. Kalau tak bulan puasa ni, buka je gerai dekat rumah, meniaga lah kuih apa berlaku. Pergi meniaga tapak Ramadan tu, pergi coba tapak gerai dengan BBI, insyaAllah lah. Bukan kata orang Islam je yang meniaga lah. Orang bukan Islam pun meniaga bulan puasa lah. Cuba tuan-tuan ingat dulu-dulu kita tahun 70-an kan dah peti ais. Beli air ketul je. Yang duk jual air ketul tu Cina kan lagi. Cina dah jual. Bubur serbuk pantang, serbuk kayu. Duk potong dengan gaji. Bubur dengan serbuk kayu, bungkus dengan surat kakak, buat kat belakang. Sampai rumah cari air. Orang Cina boleh untung atas dosa kita. Jadi kita boleh kerja untuk menampung supaya tidak muflis. Saya kata pada tuan-tuan, bulan puasa ni, kalau tuan-tuan ambil selipar Jepun, tuan-tuan potong 4 segi hala-hala, cicah dengan tepung goreng, jual pun laku. Laku lah. Dia nampak goreng sedap pula, warna-warni no. Balik rumah cicah dengan sos. Orang tanya ni pupuk apa ni? Jangan tanya, makan dulu. Laku. Tapi di hari kiamat, kalau kita muflis, kita nak ibadat macam mana? Kita nak kerja macam mana? Ada orang kata, mandul ni orang tak ada anak. Sebab tu Nabi tak pernah kata orang mandul, orang tak ada anak. Nabi kata mandul ni anak berlambat. Bilik sana ada anak, pergi ke dapur ada anak, pergi bilik mandi ada anak, duduk kat depan ada anak, duduk dekat berenda ada anak. Wih, banyaknya anak kita pergi mana orang ada. Anak jenis ramai. Duduk dalam kereta orang ada, buat masuk dalam rumah. Semua anak yang masuk. Isteri dia kata, abang, yang kecil isteri mana? Astagfirullahaladzim. Tertinggal dalam kereta. Buka pintu ambil pula anak. Punya banyaknya anak. Kata Nabi mandul, bila anak-anak tadi tak boleh pos pahala untuk mak bapak. Mak dah mati, pak dah mati, anak tak ada langsung usaha nak pos pahala. Itulah mandul. Kita ni pak mati dah, mak pun dah tak ada. Tuan-tuan datang main mengaji ni tuan-tuan, kita duk pus pahala.
Alhamdulillah, kita duk puas pahala. Syukur pada Allah Ta'ala. Apa lagi kita nak? Sejam lebih ni tuan-tuan duduk di sini, mak bapak kita dalam kubur, diangkat siksaan kubur. Sejam lebih kita di sini tuan-tuan, diangkat siksa kubur. Kalau mak bapak kita dalam kubur sekarang dapat nikmat, diluaskan lagi nikmat itu sejauh mata memandang. Sejauh mata mandang, diluaskan kubur. Sebab tu kita kena mengaji, kita kena main kuliah, kita kena belajar. Setengah orang dia tak mau belajar, dia tak mau datang mengaji. Itu yang saya mahu. Cuba tuan-tuan tengok 2 hari lepas kita sembahyang Jumaat, penuh melimpah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat orang boleh datang. Kenapa kuliah maghrib tak boleh datang? Apa alasan? Kuliah Jumaat, khutbah Jumaat, sembahyang Jumaat panas pun boleh orang datang. Kuliah maghrib sejuk, kuliah maghrib ni malam, tak punya panas, tapi tak boleh datang. Saya kata je, orang yang tak minat belajar, orang yang tak minat majlis ilmu ni, orang ni tak sayang mak bapak dia. Orang ni tak cinta mak bapak dia. Kalaulah dia cinta pada mak bapak dia, dia mesti datang majlis ilmu, walaupun sekejap. Kerana apa? Kerana dia tahu inilah satu pahala yang dia akan sampaikan kepada mak bapak dia. Dan mak bapak yang dapat pahala ini takkan jatuh mandul. Okey Ustaz, sekarang Ustaz kata mandul ni, orang yang ada anak, dia tak puskan pahala pada mak bapak dia. Macam saya ni memang tak ada anak Ustaz. Macam mana Ustaz? Memang di dunia ni saya memang tak ada anak. Anak saya nak pus pahala macam mana, memang saya tak beranak. Masya Allah. Kalau tak ada anak, belah anak yatim, belah anak nakal, belah anak saudara, belah cucu saudara yang miskin, belah lah dia. Cara tak langsung jadi anak kita juga, jadi anak susuan kita. Yang ni pun sampai juga pahala. Saya nak susukan anak macam mana Ustaz? Saya tak beranak, nak susu apa? Dah ada susu, makan pil hormon, keluarlah susu. Tak mau pil hormon, esok jadi ikut lain, tak mau. Kalau gitu belah anak saudara sendiri yang miskin. Tak ada Ustaz, anak saudara saya mana ada miskin, semua kaya-kaya Ustaz. Kalau begitu belahlah anak orang miskin. Tak naklah Ustaz, nanti dia duduk rumah saya, adik-beradik dia datang habis, rosak pusing saya Ustaz. Ini letihnya tuan-tuan. Kita cakap A, dia cakap B. Kita cakap B, dia kata C. Sampai Z tak habis lagi. Terpulanglah pada kamu. Kalau kamu sayang pada diri kamu sendiri, carikan satu bekalan untuk kita, supaya orang ni boleh bantu kita di hari kiamat. Salah satu caranya ialah tuan-tuan saja budak-budak yatim, saja anak-anak hafiz Quran. Dia duk hafal Quran dengan duit kita. Kita duk bagi sebulan 300, duit dia belanja yuran dia. Sampai dia besar, dia hafal 30 juzuk, dia jadi orang alim. Bila dia jadi orang alim tuan-tuan, pahala yang dia buat ibadah, pahala dia mengajar orang, pahala dia beramal, dapat pada kita. Walaupun kita bukan mak dia, kita yang duk sponsor dia, kita juga dapat pahala daripada apa yang kita buat kepada budak. Kalau yang itu pun kita tak mahu, wallahualam. Sebab ada orang yang lebih sayang belah burung daripada belah orang. Belah burung, sangka dia saja 1,800. Bila kena curi dengan sangka burung bila. Apa beza? Ada yang beli ikan arwana, arapaima pun dia beli. Arwana tu dia jaga lagi. Arapaima ni besar meja pun dia beli. Apa faedah belah arapaima? Ini yang penyakit kita ni. Kita membelah binatang, kita tak membelah orang. Saya kata dah pada tuan-tuan, di Malaysia ni, zoo ni dah banyak lah, cukup lah, tak payah buka zoo lah. Kita sibuk belah binatang, yang kita tengah belah orang. Binatang ni Allah dah tentu dah rezeki dia dalam hutan. Ular tawak dalam hutan, dah elok lah. Gajah duduk dalam hutan, elok lah. Orang hutan duduk dalam hutan, elok lah. Dah kita pujuk orang hutan, main
main. Wujud tak sabar. Orang hutan tu tengok. Kita tak pakai cek. Main-main cek lah. Tak mau main juga orang hutan. Lalah bagi pisang. Bawa daripada Sabah main duduk di Semenanjung. Lani tiap-tiap hari bagi makan dekat dia. Kan dah tu belanjanya banyak. Untuk kita buat zoo, belanja makan zoo saja berjuta tahun. Tetapi orang yang patut dijaga, yang patut dibelah, susah sangat-sangat. Yang ni kita kena ubah, tuan-tuan. Balik pada di sini. Nabi sebut orang muflis ni apa? Orang muflis ialah orang yang tidak ada wang, kata sahabat. Bila tidak ada wang, tidak ada duit, maka mereka pun berhutang. Bila berhutang tak mampu nak bayar, akhirnya jatuh miskin. Nama dia bankrupt. Nabi jawab apa? Nabi jawab, itu bukanlah orang yang bankrupt. Bila didengar oleh Nabi SAW jawapan sahabat yang sedemikian, maka Nabi berkata, sabda Nabi SAW, adalah apa yang kamu katakan itu bukan yang bankrupt, yang sebenar-benar bankrupt. Yang aku kehendaki kerana tiada berharta atau menjadi kurang harta, terkadang-kadang boleh kembali menjadi kaya dan boleh putus dia dengan sebab dia mati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bankrupt, tuan-tuan boleh selesai masalah bila tuan-tuan kaya. Saya pernah jumpa satu orang dulu miskin, hidup susah, driver bank kilang, duduk menikah lah, duduk bawa main kilang, kakak juga minah kilang, isteri kedua, dalam duduk susah tu pun nikah tu. Masya Allah. Kita ni nak senang-senang tak boleh lagi pelik. Dia nak hidup susah pun nikah tu. Bila dah start nikah dua, tuan-tuan, Abu Biru dah lah papa ke dana, dia kata nikah dua pula. Daripada papa ke dana jadi apa? Tak tahu apa lagi itu. Kita papa ke dana, dia apa lah? Ke dana ke apa? Susah hidup. Hutang sana, pinjam sini, tompang sana, kampung sini, korek sana, kambus sini. Sekarang saya jumpa dia, tuan-tuan, saya naik kereta Mercedes, pakai baju tu masuk dalam bukit, dalam suak abang, pakai spek hitam. Lama tak jumpa Ustaz? Ya. Di mana kita jumpa? Lupa dia. Di mana ya? Dia buka spek, baru perasan, ya Allah, udah kaya, handphone 45. Dulu miskin, sekarang Allah bagi kaya. Jadi siapa yang nak kaya, nikah lagi so. Perempuan kaya. Ni yang malas datang kuliah Ustaz Kazim ni, kahwin dulu lagi. Contoh. Jadi kaya, tuan-tuan, di rumah dia banglo sekarang ni. Dulu rumah sewa papan, duk renggangnya papan. Sekarang rumah banglo. Yang ni yang Nabi sebut, kalau kamu miskin sekarang, kamu boleh jadi kaya. Tetapi yang dimaksudkan bankrupt ialah bermula yang aku kehendaki bertabar kepada setiap kamu. Bankrupt yang sebenar-benarnya ialah yang umatku datang pada hari kiamat membawa pahala sembahyang. Sembahyang tak tinggal, sembahyang duha, sembahyang fardu tak tinggal, duha apa tak? Sembahyang duha tak tinggal, fardu apa tak lagi? Tarawih tak tinggal, orang lain balik lah, dia tak balik lagi, dia buat 60. Masya Allah. Dari ni lepas lagi ikut sujud, banyaknya pahala sembahyang. Yang kedua, puasa, bawa pahala puasa. Rejab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Banyak sungguh. Hari raya puasa pertama pun puasa. Orang duk makan lemak, dia duk puasa. Makanlah kau, oh hari raya tak puasa. Pasal apa puasa hari raya tak kuat, puasa Ramadan. Sesat kau, oi. Punya rajinnya
Ada pula yang bawa pahala zakat, pahala sedekah. Dia bawa pahala zakat, pahala sedekah. Asal buka puasa, dia bagi 2 piring dekat orang. Asal ada rezeki muhtam, 1 raga dia bagi kat surau. Bila musim durian, 1 lori dia sedekah kat rumah anak yatim. Masya Allah, banyaknya pahala. Dan dia juga membawa pahala yang cukup. Pahala tutup aurat, topinya daripada kaki sampai kepala, punya tutup aurat, bagus punya. Segala benda sunat dia bawa, segala benda sunat dia buat. Tadarus Quran 10 kali khatam bulan Ramadan. Rupa-rupanya dalam dia tu bawa pahala yang sedemikian banyak, dia juga membawa dosa mempermaki orang ketika masa di dalam dunia. Semayang-semayang rajin, haram jadah semua rajin. Dalam puasa-puasa tu bagus, celaka pun disebutnya selalu. Dalam dia duk baca Quran banyak-banyak, dia duk maki kepala bapak dia, duk maki ke orang. Oh, dia bawa banyak juga. Dalam dia duk baca Quran sampai naik lekang kulit Quran, dia duk maki orang. Nama orang harus sani, dia panggil haram sani. Ni, banyak ni, dosa ni. Ada kita minta maaf atas mesti kita. Saya buka dalam laman web, orang tu panggil dia anjing. Sampai hati panggil dia anjing. Apa Datuk ulama, datuk guru, kita boleh panggil anjing. Cuba kita orang panggil kita anjing, apa rasa? Cuba orang panggil tok kita anjing, apa rasa? Puasa dah dekat, tapi makin kutuk dia. Haram zani, haram jadah. Besok di hari kiamat, dakwa dia dakwa kita di hari kiamat. Tak pasal kita tuan-tuan. Janganlah kita duk maki orang. Dia kata kamu bawa dosa maki orang, sebut dalam ceramah, sebut dalam mimbar, celaka babi setan. Ini tak mau tuan-tuan, saya dah sebut dah pada tuan-tuan. Kita ni kena jadi Ostazah. Janganlah kita maki orang, mengajar je lah. Walaupun kita jadi sekalipun. Ada orang yang bila ceramah, dia suka sebut haram jadah. Haram jadah punya orang. Lama-lama orang panggil dia ustaz haram jadah. Malam ni ustaz mana? Oh, ustaz man. Ustaz man mana? Ustaz haram jadah. Oh. Lah orang tak kenal nama dia hak betul, orang kenal nama dia haram jadah. Nampak tak? Sikit-sikit mangko. Kalau panggil dia ustaz mangko. Nama dia orang dah tak hormat. Sebab tu kita jangan sebut mati dalam ceramah. Ini sikit-sikit. Tak tahu nak tahu. Sebab tu saya kata banyak kali, serban di kepala, kepiah di kepala, bukanlah satu tanda halal untuk maki orang. Jubah yang membalut badan kita bukanlah satu lesen untuk kita maki orang. Dan saya kata kepada tuan-tuan, tidak ada barakah mengaji dan belajar dengan orang yang sebut benda ini. Bila tuan-tuan, anak tuan-tuan selalu sebut bodoh, cuba cek. Mak bapak dia memang selalu sebut bodoh. Anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, bodoh. Dia bawa adik. Adik dia kata, bodoh. Oh, kecil-kecil pandai bodoh. Kita pergi ke dapur. Mak dia tengah maki ipak dia. Abang ni bodoh betul. Patutlah anak-anak cakap bodoh. Mak pak bodoh di dapur. Dia mewarisi gitu. Dia persekitaran kita ni mewarisi gitu. Cuba ustaz tersebut, alhamdulillah, syukur, Masya Allah, syukur ya Allah, subhanallah. Anak-anak murid dia pun subhanallah, Masya Allah, subhanallah. Anak murid kan ikut. Tapi kalau ustaz tu bodoh bangang. Anak murid dia pun bodoh bangang. Sebab tu Nabi tidak mau mengumpat. Nabi tidak pernah memaki orang. Sebab Nabi takut
mak pun mati. Mana ada Nabi suruh haram jadah? Sebab Nabi takut kita ni pakai jadi haram jadah. Kita kata apa? Tengok Nabi pun suruh haram jadah, saya pun nak sebutlah haram jadah. Sekarang ni kita sebut haram jadah sebab ustaz tu sebut haram jadah, maka kita pun sebut haram jadah. Ini yang nombor satu. Dosa yang kita bawa ialah dosa maki orang. Masuk dosa maki orang ialah termasuk dosa menggelarkan orang dengan nama yang tak baik. Termasuk dosa maki orang ni ialah dosa mengumpat, dosa memfitnah. Itu maksud dosa maki. Dosa lidah. Kenapa Nabi letak? Nabi letak yang nombor satu. Mula-mula sekali dosa lidah nombor satu. Sebab saya apa? Kerana lidah lah kita paling banyak jatuh pada maksiat. Pada lidah tempat kita banyak jatuh pada maksiat. Walaupun kita buat baik, tapi lidah tetap nak buat jahat. Kita pergi semayang. Bila kita pergi semayang tarawih, Tok Imam baca pendek-pendek. Pendek sungguh dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Rukuk tu. Kita tak sempat habis bertihak di rukuk. Habis-habis 2 rakaat kita mati. Bodoh dia imam. Tak fikir orang langsung. Semayang tarawih itu sunnah. Akhirnya kita dapat benda haram. Nak dapat benda haram, nak dapat benda sunat, buat benda haram. Buat apa semayang tarawih? Baik balik rumah, tengok imam muda. Besok buat program pula imam tua. Malam saya warung perdana di Bukit Gantang. Warung perdana sempena dengan bulan kemerdekaan dan kibarkan jalur gembira. Saya tinggal semayang satu masjid. Habis saya semayang, dia duduk menyandar kat dinding. Jadi datang satu orang lelaki-lelaki. Ustaz Kazim kan? Ya saya. Hari ni ada program mana? Cakap di Bukit Gantang. Ustaz nak tanya betul. Ustaz umur berapa? Soalan dia, itu dia tanya. Saya kata 40 lah. Tak 40 lah. Sehari 2 40 lah. Agak-agak Ustaz boleh masuk imam muda lagi. Apa kena mengenal aku dengan imam muda? Tak, kalau Ustaz masuk imam muda mesti menang Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya imam tua lah, bukan kategori muda lah. Kita tua dah tempat. Bila sebut kita ni tua, kita dekat nak mati lah. Bila kita dekat nak mati, tak ada sebab dah kita ni, mulut kita jadi cabut. Nak melawak pun tak mahu tak. Ni, kita nak puasa ni lagi sebulan, puasa betul-betul. Dah 50 tahun, 40 tahun dah puasa. Takkan nak tengok television lagi di siang hari. Takkan nak ngumpat lagi. Dah 50 tahun puasa, takkan nak buat puasa yang tak bermutu lagi. Mulai bulan ni, tahun ini, television cerita yang tak faedah, stop. Yang mana kaki Gusri, stop. Yang mana kaki Indonesia, stop. Ini sikit-sikit Indonesia, bila terkejut tu menangah. Kau tuan-tuan tengok Indonesia punya drama. Kenapa mas? Lambat banget. Dekat sejam dengar. Subhanallah. Lepas ni cerita yang tak faedah tu, stop. Imsak. Imsak tu maknanya stop. Kita imsak, stop makan. Ngumpat non-stop. Ini masalah kita. Cuba fahamkan, imsak itu stop maksiat. Stop pembazir. Apa kata tahun ini? Buka puasa 2 lauk. Lauk basah satu, lauk kering satu. Kan senang. Ini puasa meja ni tak kuat ni. Dia tambah lagi 4 tepuk meja. Lapang dah oi. Daripada subuh dah makan. Tak sempat baca doa. Doa lain dia baca. Allahumma lakau zumtu wa laqa'tu wa bulaqtu. Itu saja doa dia buat. Orang Allahumma lakau zumtu wa bika amantu, dia laqa'tu bulaqtu dia baca. Jadi kita kena ubah tuan-tuan. Kita ni nak mati, nak pergi kepada Tuhan, nak menghadap kepada Allah. Jaga sungguh-sungguh supaya kita ni tak buat benda yang merugikan kita. Dan dia kata lagi,
Di dalam masa di dunia ini, dituduhnya orang ini. Oh, sudah. Dia kata dosa nombor 2, dosa nombor 1, dosa lidah. Dosa duk ngaki orang, dosa duk ngumpat orang, dosa duk fitnah orang. Dosa yang nombor 2 Nabi kata, dosa menuduh orang tanpa bukti. Duit kita hilang 20 ringgit dalam rumah. Kebetulan adalah budak-budak jiran duk main. Bila budak-budak tu balik, kita kata duit hilang. Tanpa usul periksa, kita kata budak-budak tu duk ambil. Nampak? Kita dah tuduh lah. Tak kita tersilap letak. Tak kita tersilap kira. Bila kita duk syak, duk tuduh pada dia, di hari kiamat, dia dakwa kita di hari kiamat. Tuan-tuan, orang yang kita mati akan dakwa. Kita duk gelarkan orang, si capek. Kita gelarkan orang, ya, orang bengong. Orang tu akan dakwa di hari kiamat. Tuhan, dia panggil saya anjing, saya nak dakwa dia di hari kiamat salam. Jawablah tuan-tuan. Nak jawab apa? Dia kata Tuhan, dia kata dekat saya bercacat. Saya nak dakwa dia salah. Saya dulu pernah lah juga duduk dekat era Rom, kat kampung Melayu. Masa tu ada Max Poli Hutan tahun 80-an dulu. Ada lah juga duduk sehari dua dulu. Masa tu tuan-tuan, tandas tu pukul 7, pukul 6 setengah di papian tu gelap-gelap bila buka tu. Itu nama dia pecacat. Duk pikul tungkai. Itu 80-an, 83, 82 ni. Kita duk panggil orang pecacat. Allah dia akan dakwa kita di hari kiamat. Berjawab. Sebab tu saya kata kepada tuan-tuan, kuliah kita bulan lepas. Kuliah kita di rumah kediaman Menteri Besar ni, kita tak sentuh politik. Kita tak akan sebut nama parti-parti politik. Cuma saya minta pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni orang politik, tolonglah berpolitik secara Islam. Jangan gunakan bahasa kesat. Besok kita kena dakwa. Dan tuan-tuan di sini pemimpin politik, gunalah bahasa baik-baik. Dengan sebab tuan-tuan guna bahasa kasar, orang di bawah tuan-tuan akan tiru tuan-tuan. Dan tuan-tuan juga akan disoal oleh anak buah tuan-tuan. Mereka akan dakwa, kami cakap macam ini sebab pemimpin kami cakap macam ini. Kami ikut mereka. Balik rumah tuan-tuan buka dalam surah Al-A'raf, dialog antara orang biasa dengan pemimpin. Tuan-tuan ingat jadi pemimpin ni tak disoal. Kalau kita bercakap benda betul, tak apa, selamat. Tetapi kalau kita tak cakap benda betul, dan orang yang di bawah kita pun cakap benda yang tak betul, sebab kita cakap yang tak betul, di hari kiamat yang tak betul tadi masuk neraka, sebelum dia masuk neraka, dia minta kepada Allah supaya dikenakan azab 2 kali kepada pemimpin. Pertama, sebab dia cakap bohong. Yang kedua, sebab dengan dia lah kami tiru dia bercakap, sekarang kami kena masuk neraka. Masya Allah tuan-tuan, susah jadi pemimpin. Sebab itu saya katakan tadi, di sini tuan-tuan tolonglah jangan cakap benda kotor. Macam 2 orang gerai. Kita ni 2 gerai. Satu meniaga laksa, satu meniaga laksa. Dua-dua meniaga laksa. Meniagalah dengan adil. Laksa saya bagus. Laksa saya tak ada tisu. Laksa saya ikan segar. Laksa saya ada belacan sikit saja. Resung tak kuat. Laksa saya ni kalau nak cabai tambah. Kalau tak mau pun tak apa. Laksa saya ni daun kesum banyak. Laksa saya ni lempuat pun ada. Subhanallah. Cerita yang baik tentang laksa tuan-tuan. Siapa yang masuk kedai laksa kami akan dapat air free. Air kosong. Siapa yang makan laksa di kedai kami akan bagi ikan seekor.
Dia bagi laksa, ikan tekok kalau tambah free. Kita tengok bakti kena pula. Laksa punya pasal. Yang niaga laksa pula sana dia buat gerai. Janganlah tutup laksa mereka. Laksa mereka teruk, guna tisu. Dan umpat. Ceritalah laksa kita bagi pula. Laksa kami menggunakan ikan-ikan yang terpilih dan bermutuskan. Diimport daripada Pulau Bangkok dan diproses di kilang kami yang mendapat CGI ISO. Laksa kami adalah diiktiraf oleh Jaki dan mendapat logo halal daripada Jaki. Tidak seperti Kopitiam. Cuma cerita yang bagus laksa kita je tanpa memburukkan orang sebelah. Bukankah cantiknya perniagaan itu? Aku cerita kebaikan aku. Laksa aku yang bagus. Yang belah sana pun kata pula, aku cerita yang laksa aku yang bagus. Akhirnya tak gaduh. Serupa itulah dalam parti politik. Hang cerita apa yang hang nak buat, apa mission yang kamu nak buat, apa yang kamu nak majukan. Sudah lah. Yang kamu duk cerita yang buruk, haram jada, celaka, hak ni pula babi. Akhirnya dua-dua tu perang lah. Beriuk terbang, belanga terbang, pisau terbang, ikan pun terbang. Akhirnya dua-dua tutup laksa kedai, ditutup kedai laksanya, tidak ada lagi kedai laksa. Sekarang kedai siapa pula lama? Wallahu a'lam. Pikiak-pikiak lah tuan. Akhirnya ada orang lain akan ambil tapak kita sebab tapak kita dah roboh. Orang lain pula buat pula tapak Kopitiam langsung tak ada tanda halal. Yang mana faham, faham. Tak faham juga. Kalaulah kita perkemaskan lagi tapak kita daripada gerai naik restoran, daripada restoran laksa naik hotel 5 bintang laksa, kan bagus. Dua-dua hebat, kan bagus. Ini tidak, laksa dia teruk, laksa dia basi. Kawan ni pula yang sana lagi busuk, ikan buruk. Akhirnya dua-dua berperang. Bila berperang, bakar kedai sini, bakar kedai sana, pinggan berterapuk, laksa berterapuk, dapur pun pecah, kabung gate orang curi, kursi meja orang curi, besi buruk pun curi beri. Habis. Akhirnya tak ada. Bila dah tapak tu kosong, hanya orang yang ada modal banyak akan bina. Masa itu kita hanya melengung dua-dua. Adakah nak sampai tahap itu orang Melayu? Sini Nabi bagi jawapan. Jangan duk maki orang, jangan duk nampak buruk orang, jangan duk tuduh orang. Dosa. Politiklah dengan cara bersih. Kita sekarang bukan setakat di dunia kita hidup. Apa yang kita cakap akan disoal oleh Allah di hari kiamat. Takutlah saat itu. Baik, dan kata dia lagi, dosa yang ketiga. Dosa dimakannya dengan harta orang dengan tiada izin. Dosa nombor 3 yang akan disoal ialah dosa makan harta orang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini suami mati, dah berpuluh tahun suami mati, sampai sekarang tak bahagi lagi pembahagian pusaka. Bahagilah siap-siap. Kalau boleh sebelum puasa ni bahagilah. Bagi kelih. Takut kita makan harta orang. Akak-akak di sini kalau ada hutang, pergilah bayar. Kereta boleh beli, cash lagi. Pergilah bayar hutang buku 35. Akak-akak di sini kalau hari tu pergi beli barang di kedai, bagi RM10, barang RM6 4 kupang, dia pulangkan balik RM4 6 kupang. Barangnya RM6 40 sen, dia pulangkan balik RM4 40 sen. Lebih RM1 pulangkan balik. Jangan kira rezeki pula. Kira-kira RM4 dah lebih. Dia sedekah dah tu, boleh pakai. Sedekah hang dekat orang tuntung mundur kupang hanya sedekah apa? Pergi pulang balik. Kalau tidak, hari kiamat dia dah orang. Akak-akak nasib baiklah kita hari ni tak buka kasut. 2 bulan lepas kita buka kasut, saya keluar pada dewan tu pijak kasut orang, patah kasut hamba Allah. Dosa. Ada kita minta maaf, kasut patah, minta maaf lah. Cepat belah.
Faham sama faham dia kata. Dia tak ambil kasut, dia buka kaki ayam dia balik. Kenapa? Pakcik kaki ayam. Orang pinjam. Tak apalah, alhamdulillah lah. Bodoh dia. Habis pula lah. Kalau tak ada. Baru tadi alhamdulillah lah orang pinjam. Duk je lah. Tak ada. Lepas pok dia. Dosa lah sebut benda itu. Minta pada Allah. Ya Allah, gantilah kasut yang lebih baik daripada kasut yang hilang. InsyaAllah tuan-tuan, Allah bagi kasut yang lebih bagus. Tak lekang di hujan, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Nama dia bata. Kau tak jari bata. InsyaAllah tahan dengan khidmat kasut dia. Baik, kemudian akan harta yang tiada diizinkan. Saya dah kata dah, kita ni lah fiknuri. Janganlah duk bawa plastik dalam pokok. Ini orang hidang nasi, kita bola pokok. Bola plastik dalam pokok, bola pokok ke bola beg kanan. Jangan. Tu orang punya. Ni nak buka puasa ni. Masjid tu pula buat pengumuman. Tuan-tuan diminta makan kurma dulu. Jangan makan nasi. Kita makan kurma, minum air, kita sembahyang maghrib. Lepas ni baru kita makan nasi. Tengok orang sembahyang, dia duduk curi laut. Bola terpawai, pun mampu tingkat, mampu siang. Ada tuan-tuan jenis. Bila habis sembahyang maghrib, turunlah jemaah wanita nak makan. Laut tak ada. Tinggal nasi. Menangis haji tak ada dah. Orang usaha tak makan, mereka dah bagi ni. Curi nasi. Ya, haji. Dia tak makan sejak subuh lagi tuan-tuan. Tengok lauk tak ada, berdosa. Jangan curi. Kita kadang-kadang tuan-tuan bulan puasa jadi bulak. Kadang-kadang bulan puasa jadi kedekut. Kedekut pula dengan anak, dengan suami, dengan isteri. Tak saya cuba tengok orang buat kuih semprit. Penyik kuih semprit tak jadi. Penyik lepuh le. Sumpah penyik. Subhanallah. Kuih semprit. Bila dah elok, dia gelap kuat. Kuat. Betul juga. Nak rasa, nak sedap. Dia bola balak. Tak lagi dia bakar lagi. Bola balak. Anak dia datang dia bakar. Anak celup dalam balang dia bakar. Orang nak tahu raya, bukan nak makan. Siap budak. Dia ambil yang hangit tu. Apa? Ni esok raya nak makan apa? Yang budak tu pun ambil lah yang hangit bila makan. Dia tengok anak kita. Pasal kau jadi kedekut. Makanlah cik oi, mau buat nak makan atau nak simpan. Balut dia ambil semalam dia main betul. Buat bagi makan ni, kadang-kadang suami nak makan pun tak bagi. Biskut London tu. Abang oi kalau nak ambil lah hari tu. Ni alma London ni mahal abang oi. Esok datuk-datuk nak main dia mau apa? Alma impuk. Hari ni ada ambil lah. Terus duduk lah tang. Suami pun ambil yang ni. Pergi bayar terawih di masjid hitam. Duduk dekat ni. Ya Allah. Baik tak mati sikit. Kau tak boleh layan tak kalau dia mati sikit. Duduk jamu biskut semprit hari tu. Kau ayah banding tak ada. Mana pius kita. Pasal sikit semprit hari ni. Pagi raya tu agak-agak boleh raya. Tak boleh tak. Orang jamu semprit kat dia boleh makan. Tak boleh. Jangan tak telur. Tuk nangis. Pasal ni lagi dia mati. Dia makan yang ambil sikit mati tu. Pasal muka kita. Jadi sementara mereka boleh makan balon lah tu. Bagi makan. Abang-abang macam itulah. Isteri bulan puasa ni ajak pergi pasar pergilah. Dia nak beli tudung kat UO pergilah. Kadang-kadang kita malah pergi ramai. Paki pun payah. Angin naik bahang. Ya, kat isteri dia pastilah. Pergi tempat luar sikit tu. Tesco pun luar. Isteri dalam troli tu tolak. Dia ketik jalan tu dalam troli.
boleh lah abang nak tuduh. Janganlah abang tuduh lawa abang. Tak kira habis. Terlambak lagi tak tanya habis. Tengok-tengok meninggal isteri. Sedih tak? Sedih. Tuan-tuan beli 2 kodi pun tak guna. Mak ayah nak cover balik. Abang-abang tak boleh beli. Dia sedih tak guna. Jadi sementara ni beli lah. Apa-apa minta lah sekarang. Memang pun baik. Balik lagi singgah tak. Kalau mati isteri kita nyesal. Begitulah apa permintaan suami bagilah. Setakat tak buat sentrik, bubur kacang buat. Mati dia mengkelan kata orang kena. Dia kalau dia nikah lagi seorang pagi. Mengkelan lagi dia. Yang dia tak betul. Tadi dia hanguk betul. Lah tak betul pula ada. Sekejap suruh masa kau berubah. Yang keempat kata dia lagi, dan ditumpahnya darah orang itu dengan tikam atau tetak ataupun gong. Itu bunyi gong. Ditikam atau ditetak dengan pisau. Dosa bunuh orang, dosa pukul orang, dan telah digodamnya dengan kayu dan belantang. Dengan kerana itu sudahlah datang kepada yang membawa hutang kesalahan kepada beberapa banyak orang. Jadi kita dah banyak dosa. Dosa ngumpah, dosa pukul, dosa makan, dosa maki. Maka orang yang kita buat naya tadi mengadu kepada Allah akan dirinya kena zalim. Tuan-tuan, cuba tengok. Kita ada dah buat benda ni. Jangan pergi jauh dulu. Pergi pada anak kita dulu. Ada tak kita duk pukul anak ni? Anak kita ada lari pakai baju orange. Ni bukan tahu apa. Budak kecil 2 tahun setengah. Tapi bapa pun penyepak. Zalim. Budak 5 bulan. Bapa pun numbuk. Melambung. Subhanallah. Nombor 2, cuba tengok pada isteri kita. Ada tak kita buat zalim? Isteri mengandung, dipijaknya kata terbang. Suami-suami, cuba apa-apa ingat. Ada tak tuan-tuan buat zalim pada suami? Distreka je suami dia. Streka suami, subhanallah. Ada isteri yang suami ajak tidur, tak mau tidur. Tak ada kuasa nak layan awak. Nyampak. Itu pun zalim. Di hari kiamat dia tuntut balas. Pergi pula pada mak bapak, pergi pula pada adik-adik, pada jiran dan tetangga dan orang yang keseluruhannya. Maka orang ini akan menuntut haknya kepada Tuhan, mengadu dirinya kena aniaya di dunia. Yang dia mengadu, dia kena maki. Masya Allah. Okay. Dia mengadu, dia kena maki. Sebab tu saya ni banyak orang maki. Saya diam je. Sebab saya nak simpan dari dia. Dan saya tu banyak orang maki tu lah. Orang jadak lah. Kepala bapak lah. Dia sebut kat saya kepala bapak. Ada satu ustaz dalam ceramah dia panggil saya punah. Kepala bapak punya ustaz. Dia sebut kat saya. Dia panggil saya kepala bapak. Tak apa. Saya tak jawab. Dalam ceramah saya tak sebut pun nama dia. Saya tak jawab apa pun. Sebab saya nak simpan, nak dakwa dari hari kiamat. Boleh tak? Apa tak boleh pula? Ni Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan boleh dakwa, bukan kata saya. Orang maki tuan-tuan, orang maki hamu tuan-tuan, orang nyumpah selamat tuan-tuan. Tuan-tuan simpan dan dakwa dari hari kiamat. Tuan-tuan cakap dekat dia, aku tak marah hang kata, aku tak balas hang kata, tapi pun nak habaq dekat hang, aku dakwah hang depan Tuhan dari kiamat. Tuan-tuan tak kata, tuan-tuan kembali. Orang ni kalau dia ada iman, dia kejar tuan-tuan. Mak, minta maaf, dia minta maaf. Tapi kalau orang tu orang Islam, dia tak ada iman, lantak lah, mampu intihar, dakwah, macam bertanya-tanya. Orang macam ini, dia tak ada iman, dia cuma Islam, dia tidak ada iman. Yang kita nak lahirkan bukan setakat Islam, yang kita nak lahirkan ialah iman. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya
Muslim yang Muslim. Menunjukkan bahawa yang kita nak sekarang bukan Islam semata-mata, yang kita nak ialah iman. Orang Islam, dia puasa tapi dia tak dapat pahala. Sebab puasanya bukan kerana Allah, puasanya kerana menunjuk, puasanya tak ikhlas. Orang beriman, dia puasa kerana Allah. Sebab itu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, tahap iman kita. Jadi saya minta pada tuan-tuan, Ramadan akan datang ni, kita jadikan diri kita betul-betul sempurna iman. Jangan sumpah, jangan maki orang, jangan ngatur orang, jangan membazir, jangan buat benda sia-sia. Betul-betul insaf. Betul-betul insaf betul. Tak ada dah nak menyembah benda-benda mengaku tak mahu. Baik. Dan orang yang mengadu kena tuduh. Dia mengadu, dia kena makan harta dengan zalim. Dan dia mengatakan dia kena pukul dan dia kena godam. Maka duduklah berbicara dan berbuang di hadapan Tuhan. Dan didapati betul dakwa semua mereka tadi sesungguhnya kena zalim. Maka jatuhlah hukum Tuhan. Diambil bila? Diambil bela, bukan bila. Diambil bela daripada yang membuat kesalahan. Bukan diambil bila. Diambil bela. Bila diambil bela, maksudnya apa? Pahala sembahyang kita, pahala puasa kita, pahala haji kita, semua dah transfer. Semua dah pindah bagi dekat orang. Akhirnya pahala kita habis. Bila pahala kita kosong, rupa-rupanya ada lagi orang yang belum selesai minta bela. Kita nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan apa? Dengan Isabella. Nak bayar dengan apa? Tak ada lah. Akhirnya dosa orang itu kita kena tanggung. Pahala habis, dosa orang pula yang kita dapat. Itulah dipanggil muflis. Baik, tak ada tadi situ. Masa dah tamat. 1 jam 15 minit. Kalau saya bercakap tadi pukul 9 sampai sekarang 10.45, maknanya 1 jam 45 minit. Kalau ikutkan 1 jam 45 minit sampai Pulau Pinang tu. Tapi saya duduk sini lagi. Kalau ikut bawa kereta sampai sini tau, sejam setengah. Lama saya cakap, tuan-tuan tak perlu dulu sini. Kan? Baik, ada apa-apa soalan? Ada masalah? Ya. Kesalahan. Saya nak tanya tentang keadaan bapa sama anak. Bapa sama anak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Putus silaturahim bukan bergaduh saja. Apa makna putus silaturahim? Putus silaturahim makna nombor 1. Kita tahu kok kita duduk di Johor. Kita tahu. Tapi kita tak pernah telefon. Kita tak pernah tulis surat. Kita tak pernah cakap. Kita tak pernah ada usaha nak hubungi akak kita itu. Maka kita dipanggil putus silaturahim. Yang kedua, putus silaturahim itu apa? Tuan-tuan ni ada duit. Datang adik-beradik minta pinjam sebab anak dia sakit. Tuan-tuan tak bagi duit. Sedangkan tuan-tuan mampu bagi duit. Tuan-tuan dipanggil memutuskan silaturahim. Yang ketiga, putus silaturahim itu apa? Bergaduh. Bermusuh. Maka dalam kes bapa sama anak, anak sama bapa, maka dia sudah menghampiri kepada qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Jadi bapa nak sama. 2 orang ni boleh. 2 orang ni saja yang boleh ungkit, lain tak boleh ungkit. Yang boleh ungkit nombor 1 ialah bapa, mak boleh ungkit. Aku ni kecil-kecil pelihara kamu. Bila kamu besar, ini balasan kamu. Mak boleh ungkit, bapa boleh ungkit. Yang kedua yang boleh ungkit ialah guru. Guru boleh ungkit pada anak murid.
saya yang mengajar kamu, saya yang bagi pandai kamu, tiba-tiba kamu lawan saya sampai hati kamu ni, dia boleh ungkit. Lain daripada tu, tak boleh. Jadi tuan-tuan, dari sini bapak sama anak tengok sebab apa? Bapak sama anak sebab dia nak tuntut bayaran bela cucu. Terpulanglah. Bapak ada hak, mak ada hak. Apa tidur lena, mak hang tak tidur, belah anak hang, mak hang pun sakit tu, belah anak hang, lah hang kena sayang dekat mak hang. Bapak ada hak. Dan kalau bapak saman anak tadi sebab anak dia tipu, dia ada hak untuk saman. Tetapi yang kita lihat bukan saman itu, yang kita lihat punca di saman. Punca menyaman. Puncanya ialah anak menipu bapa. Di situlah nama dia putus silaturahmi. Anak itu. Jadi tuan-tuan, hukumnya sekarang ini kalau anak sama bapak sama anak itu tandanya keruntuhan rumah tangga. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kuatkan soalan. Tak ada. Ambil yang ini. Baik tuan-tuan ya, kalau kita tunggu ni dah cakap. Okey. Ya, tak dengar. Jadi kalau Ustaz, kalau ini berbentuk maksud jadi kalau kita bahas tahu maksud tahu. Tak dengar, tak clear. Ya. Saya tadi nak tanya minta pandangan kepada selain Bapak dan kami alhamdulillah selamat. Ya. Dari mana? Dari Cameron. Cameron Highland. Datang ke sini. Tidak kan? Nak bagi cerita. Boleh cerita. Kita kami hampir ke Bapak. Ya. Ya, insyaAllah. Selamat ya. Baik. Soalannya? Pandangan Ustaz dan tindakan saya yang perlu diambil ikbal. Ya. Daripada musibah tu ya. Ya. Baik, ini tuan-tuan, Allah Ta'ala dia bagi musibah kepada kita ada 4 sebab. Yang pertama, tanda Allah sayang. Kalau orang baik-baik, dia dapat musibah, itu tandanya Allah nak naikkan darjah. Yang kedua, musibah itu datang untuk menghapuskan dosa. Jadi kalau kita susah, miskin, melarat, apa bedana, ingat Allah nak hapuskan dosa. Kalau kita orang baik, Allah nak naikkan darjah kita. Kalau kita ni kalau kita ni ada buat salah, kita minta ampun, Allah nak hapuskan dosa. Yang ketiga, kalau kita ni tak ada apa-apa, biasa je, dosa tak ada apa pun tak ada, Ustaz. Oi, dosa kecil-kecil tu ada, tengok Cina pakai sikit tu ada. Tapi dosa-dosa lain tak ada, Ustaz. Oi, itu nama dia ujian. Ujian pada Tuhan. Dan yang keempatnya, kalau bala itu datang, kalau kita jahat, namanya ialah bala. Nombor 1, naik darjah, tanda Allah sayang. Nombor 2, nak dihapuskan dosa. Nombor 3, ujian, nak tengok sabar ke tak sabar. Dan yang keempatnya ialah bala. Jadi tuan-tuan sendiri tahu kedudukan tuan-tuan di mana. Sendiri tahu. Bila datang satu bala, jangan marah lagi. Cuba tengok apa sebab. Ada 4 jawapan dia. Kita berada pada salah satu pada 4 benda ini. Itulah jawapannya. Kita sendiri boleh buat jawapan. Baik, apa hukum pak saudara dan mak saudara tak peduli anak-anak saudara sendiri, anak yatim sudah 6 tahun, hukum dia dosa besar. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, sepatutnya rumah anak yatim tak pernah wujud dan tak perlu wujud. Sebab bila ada anak yatim, mesti ada pak nakal dia, mesti ada mak saudara dia. Kenapa mak saudara dan pak saudara tak boleh bela anak saudara sendiri?
Lainlah kalau fakta waktu miskin. Kalau dia kaya, dia senang. Kalau 6 orang anak, ambil seorang 2, kakak 2, abang 2, adik 2. Anak saudara kita. Anak saudara kita ni kita wali. Bila pak dia mati, kalau dia tak ada anak lelaki-lelaki, kita boleh ambil harta yang si mati. Kita ada bahagian. Saya ulang balik. Akak-akak suami mati, anak lelaki perempuan 2 orang, anak lelaki-lelaki tak ada. Dengan sebab bapa tak ada, mak tak ada, anak lelaki-lelaki tak ada, bila suami kita mati, abang, adik, bapa suami berhak atas harta kita. Kenapa berhak? Sebab anak-anak yatim, anak kita itu mereka kena tanggung. Sebab itu mereka dapat harta. Bila mereka dapat harta si mati, suami kita, secara tak langsung dia telah mengambil satu tanggungjawab. Anak-anak saudara, anak-anak yatim itu di bawah tanggungjawab mereka. Jadi kalau mereka tak berpedulian, maka hukumnya adalah berdosa. Jadi ingat tuan-tuan, kalau anak saudara kita masuk rumah anak yatim, tak apa, kita sumbang pada dia, ini untuk budak ni saya tanggung. Jangan langsung tak peduli. Mereka rawat daging kita, sangat rapat dengan kita. Malah kita boleh jadi wali pada mereka, dan mereka boleh jadi wali pada kita. Baik, habis. Ada lagi masalah? Tak ada ya? Kita akan sambung lagi pada 15 hari bulan. Bagi tuan-tuan yang nak tanya soalan pada saya minta tuan-tuan hubungi saya di dalam laman web Al-Barakah, ruangan Tanyalah Ustaz. Al-Barakah.org, Tanyalah Ustaz. Jadi setiap hari kita menerima lebih daripada 100 soalan. Sekarang itu ada 150,000 yang bertanya. Dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan, 150,000 orang. Ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh menambah sesakkan lagi orang. Tanya lah. Baik, saya dah bawa air zam-zam untuk tuan-tuan buka puasa pada tahun ini. Juga ada kurma ajwa. Ya, kurma ajwa ni mahal lah. Tapi cukuplah untuk kita ambil barakah. Sebab Nabi kata kita sunat buka puasa dengan kurma, sunat buka puasa dengan air zam-zam. Jadi kita kongsilah anak-anak, air zam-zam ni mahal, kurma ajwa pun mahal. Jadi kita buka dengan keberkatan kurma dan keberkatan zam-zam. Dan juga saya ada CD yang terbaru tentang sambutan ulang tahun Al-Barakah yang lepas. Jadi tuan-tuan nak tengok gambar tuan-tuan, ada dalam CD tersebut. Jadi kita jumpa lagi pada 15 hari bulan 8. Puasa pun kuliah kita on. Jangan tidur lah. Lagi lepas subuh tidur. Sedar-sedar pukul 6 petang. Buka puasa komplain. Sekarang ni puasa pun tak rasa apa. Waktu makan kurma pun komplain. Sekarang ni tak ada rasa apa. Nak rasa apa? Tidur daripada pukul 7 sampai pukul 7. Memang tak sedar lah. Baik, kita sudahi majlis kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita minta maaf kita terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.